Nyalo mongko-ongko kania ko ha. Bantu asal ada du jampang pai parang mak di den. Oi, macam ko dua lai mak. Good morning mak deh. Tambah makin leh mak dah lihat. Jangan kalau mo yo de dai. Apa kata? Mak, tang cek lu. Tang cek lu. Dengan dah bapete. Alu na puno gaji masukkan sado kabuku doso. Mak, tang cek lu. Apa tang cek lu. Aku bisa tangah tambah rokok sabatang hitung saja mak ajonan kapatang. Lapan ni waang ise buku den magampo. Dalia lah dia. Waang ko waang ise na lobang ha. Itu baju lah mak. Itu makonyo bakune waang lain. Jangan nak butang se anjong. Hey, bukan nenek sajonan bautang. Negara juga banyak utang. Utang piutang itu biasa. Jika dibayar dah dosa. Mak, tang cek lu. Tang cek lu. Mak, deh, tang cek lu mak. Tang cek lu, tang cek lu. Memang siapa sih lu? Kau bahayu lu kayak mak lewat tawi ke mak? Lu tahu ang lain. Pareman Blok M dan dulu diangkum ha. Berapa Blok M 5 Blok M tu? Blok M tu nak jalan dia tu. Jalan tak tolong tu. Blok M tu soal Hei, mak, atang cek lu. Mak, atang cek lu. Usah berang-berang, abe ko capek jangkang orang pameran, yo capek jangkang. Mama, atang cek lu. Pak, atang cek lu. Usah mengambok, ajan manggaruto orang pangambok, bertambah sambok. Anak memang ngambok dan dia. Waang tak kopi tengah je. Tambah air, tambah gula, tambah air, tambah gula. Siapa waang? Berang-berangnya mak kadang nak yang pakai pipet selagi dah lah. Malah ada bipet di kedai den. Nak je peralon siang susah itu lah. Jauhi kawanan nasib dan malam. Tiok lampau, tiok bautang. Apa tu bercakap dan galang-galang. Apa tu maliang ancak bautang. Mak, tang cek lu. Tang cek lu. Mak, tang cek lu. Amak, tang cek lu. Apa je kamu tangan lai? Yo, upis tangan lai. Amor tangan palnya ni. Tak itulah orang awak ndak. Iya, Minta iya. kopi setengahnya, tambah lo air, tambah lo kopi, tambah lo air dia tak itu saya paru panjang wak macam dia nya. Orang awak kau kan yo cadik ha. Tempi nak dia teh, tak kurang nak dia luar. Yo, mah. Aku pengalaman ambo. Apa tu? Tentang orang awak dan santiang majawek kata. Patangku ambo pakai liang sumbar gelis. Barangkek dari Padang, lewat bebas. Nampak di tepi jalan tu banyak orang maju mengkuang. Tu? Tu mbak berhenti. Mbak calik bengkuang orang cina kembali kau. Tu mbak tanya ke nyo. Do. Bako putih-putih amba saya bengkuang kau do. Tu je jawab duduk tu. Oi nak baca koran ayuang. Tsunami ketiba. Jadi nak awak saja nak pucek tu. Bengkuang satu le pucek. Sudah tu tarik lampu kopi tinggi. Cari di pasar teh tu orang menjual badak. Badak aku ketek-ketek saja. Tu mbak tanya. Oh biai. Kacik-kacik mek badak aku biai. Jawabnya. Kacik-kacik orang go. Amu hati no go lawi kadang ranang ino. Sudah tu tarik lampu pakai kumbuah. Cari orang jual kalamai. Kalamai ku hitam saya nampak. Tu mbak tanya. Oh tek. Bapa kau hitam kalamai tek? Kalau kunyang cik amai nama ayuang je.
Tarik lo ke langkah. Jadi orang Makalamang tu yang buat tanya. Oh, Tek. Abang aku je batu sama panggang lamang, Tek. Kau je peralon lah. Keknya yuang je. Tarik lo ke selok. Ada orang menjawi. Jawi ku kurih rantiang halus nampaknya. Kak, kau jawi kat kuruh maka. Nak nyurat nagiang nah. Aku ni je pih untuk kau kerupuat. Tanduk panjang untuk sikit buat. Aci gaca untuk kau pupuat. Kata jiwa je jawi kau jadi. Itulah kelebihan orang awak nah. Pandai mana. Iya. Orang awak kan ada pepatah juga. Dima bumi dipijak, di sinan tanah di kaplang. Dima trotoar tampak, di sinan galai di kambang.